The journey of Mud Rape Part 3 continues. After so many practical tests that he had gone through, he still needs to... Alah. Ya Allah, panjang pula ni nak type. Tak apalah, pendek kata panjang cerita. You all tengok je lah pakai mata. Have fun watching our videos. The journey of Mud Rape 3.2 continues. Next, Abdul Mikolicious bin Sat Siao. Awak tak mau. Batal ni sembahyang saya ni. Duduk. Nak cerita maghrib kan? Mana boleh duduk gini? Diri. Tak biasa duduk gini? Tak boleh. Sopan sangat. Wajar. Jadi maghrib senang. First diri macam. So relax. Cukup. Nampak sini. Biar ketat. Cuba sikit. Relax. Cukup. Okay, baik. Sekarang sini kena 30 cm Okay, check 30 cm please. Sebab diameter dia sini tengok. Cuba tengok. 30 cm 3 inci. Cantik. Sekarang cuba. Besar sikit. Besar. Okay, check please. Check. Ni kalau fail kena retake Tak cukup. Besar sikit. Libar sikit. Cuba. Check please. Check. Baik, canggih. Baik, pas. Okay, pas. Sekarang pergi next station. Semayang batal. Kau nak ambil balik Mana ni ambil semayang balik ni? Kat masjid jauh Payah je lah. Okay, dah? Semua dah sampai? Bagus. Dalam punya course dah pas? Bagus. Okay. Sekarang, ni hari kita belajar yang luar punya course. Sini danger sikit, okay? Danger. Pasal road. Tak ada insurans susah. Okay. Sekarang ni PTP. Okay? Dia orang yang paskan kau punya makrif course. So jaga-jaga sikit dia kalau ada fierce sikit. Memang orangnya fierce lah. Okay. Sekarang kita start. Okay. Nak start sini 90 degree. Boleh. Okay. Macam gini. Ada banyak cara. Boleh fist pumping atau nak gini. Tengok berapa laju nak pergi. Macam gini, nampak? Fist pumping. Kalau masturbating ni macam mana Stop. Tengok 90 degrees. Sini. Jangan terlebih, jangan terkurang. Okay, dah nampak? Bagus. Sekarang kau cuba pula. Fist pumping atau biasa kan? Tengok berapa laju kau nak jalan. Apa ni? Salah. Apa? Salah kan? Salah. Tengok ni, nampak? Angle tunjuk mana tu? Fail. Lagi. Ingat, 90. Ni baru betul. Okay. Bagus. Macam, nak paskan ke tak? Ni budak baru-baru Kesian aku tengok dia. Masih boy lagi. Islam tak minta kupas lah. Aku nak jadi makrif. Inilah aku tunjukkan mak aku boleh berjaya dalam kehidupan aku menjadi makrif. Bos, aku nak jadi makrif. Macam, paskan je lah Boleh lah. Kesian kan juga. Pas. Kupas. Jadi makrif. Sekarang pergi station. Next station. Agaknya ni apa? Agaknya. Okay, sabar. Duduk. Okay, station ni kita ajar kau macam nak berbual.
Perempuan macam siapa? Mat. Rip. Betul. Senang je. Cuma berbual. Nampak motor tu. Lawa. Cakap apa? Lawa lasih. Betul. Belakang Cuba. Cuba sikit. Lawa lasih. Baik. Sedap. Jadi kalau nampak benda macam Mina tu lawa lah sih. Atau tak nak lawa lah sih boleh pakai siot lawa apa. Siap, lawa lasih. Bagus. Baik. Bagus. Okey, baik. Pas. Stesen kat sana Okey. Lawa lasih. Cepat belajar Bagus lah. Budak ni dia mari cepat. Okey, kau pas. Tapi lepak kau. Lagi sikit kau fail. Abdul Mikolicious bin Sat Xiao. Okey. Bla bla. Okey. Certified 1 year. Next year aku update. Tanya, kau dah officially mud brain. Yang ni apa? Ni aku rasa tai kicap tak apa. Izal! Ada lagi satu benda kau harus buat. Kau buka soal sekarang! Kau buka soal sekarang! Ha? Apa? Buka seluar? Apa yang dia nak ni? 52.8 sifar 1 minit kemudian. Sekarang kau dah official mat brave. Ni untuk kau. Mana? Bagus. Sekarang saya dah jadi mat rap kan. So saya macam satisfy lah walaupun kena rap ni kira kan a big thing lah. Worth it lah. Sekarang dah boleh kodok hidung, stereo dah lama-lama dan sat-sat. Macam memang best lah. Mud rape. Sekarang kau dah officially mat rape. Ni kau pakai 1 year. Lepas 1 year baru kau buka. Jom jalan-jalan sat-sat dengan aku. Kau nampak? Kiwa, asal saya ada sat-sat macam itu. Relax lah. Satu pakai B-plate lah. B-plate lah, no wonder lah. Biar sat-sat dia ada. Kilas bang, where got time saya B-plate. Kilas bang, kilas. Nampak? Bagus apa? Jangan. Diorang tu dah buka B-plate. Kau ni masih ada plate. Kau masih ingat 1 year probation. Sekejap lah, jangan sedih. Go. Ingat, Mak Ray mesti mau lepak. Ingat, Mak Ray mesti mau lepak. Pak mana? Duduk. Okay. Nak cukup. Sikit je. Ayol. Okay, Biko makeup artist. Kau nak make up saya? Ni letak sini sikit. Nampak? Sedap ni. Si Joker sikit. Tak mau gitu, alamak. Jangan dah sangat. Ya Allah panjangnya. Ini manusia ke janggut kambing ni. Dah macam Kak Nita ni. Kak Nita. I nak macam Jennifer Lopez. Jennifer Lopez tambah sini satu. Allah lawannya. Hei. Baby. Sikit lah. Sampai tepi check sikit Dia punya inci daripada tepi dia punya buntut sampai ke lantai tak jejak bumi 9 inci please
Dia kena sui, tak boleh sembarang. Ni semua cara adat mari. Faham? Macam tadi cuba